Alright, welcome to another video. Hari ni kita ada satu Giant TCR Advanced SL check-in untuk group set PPF. Untuk group set PPF, kita akan PPF dia punya crank, dia punya RD dan juga shifter. So yang ni model Shimano 105 R7100. Dia punya crank arm dia 165mm. So jom kita tengok macam mana rupa PPF kit untuk group set ni. Alright, so untuk group set PPF dia akan datang dalam envelope macam ni. So ini satu set kit untuk group set PPF. Dia ada 3 bahagian, iaitu untuk crank, untuk shifter dan juga untuk RD. So kat sini kita akan nampak yang besar ni untuk crank. Ni kita nampak yang ni untuk lever, dan juga ada few pieces yang kecil untuk untuk RD. Okay, so yang besar ni untuk crank, yang ni untuk shifter, dan yang 1, 2, 3, 4 yang ni untuk RD. So kalau korang nak dapatkan kit untuk Shimano 105 ni, korang boleh tengok link dekat dalam description, saya letak bawah. Alright, so the next step adalah kita akan clean dulu parts yang kita nak PPF ni. Alright, untuk crank dia straightforward, ada 2 keping je. Satu keping besar yang belah kanan, and satu lagi keping untuk yang belah non-drive side, belah kiri. Dan juga untuk shifter pun straightforward, satu belah kanan dan satu belah kiri. Cuma untuk RD kita ada few pieces, kita ada 4 pieces in total untuk 105 ni. Sekeping di sini, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat kat sini. So kalau korang nak try pasang sendiri, korang boleh follow along video ni lah and tengok macam mana nak pasang dia. Ok, untuk cleaning saya suka guna kitchen towel macam ni, korang boleh dapatkan kat Speedmart. So dia boleh guna banyak kali lah, tak ada cepat sangat koyak macam tisu biasa kan. Dan juga saya guna 2 jenis sticker remover yang boleh dapatkan kat DIY. So yang ni dia lebih lembut sikit berbanding yang ni. Yang ni dia kuat sikit. So kalau korang nak try, korang guna yang ni dulu, and then tengok kalau ok, tak ada masalah dan dia serve the purpose, then ok lah, pakai stick dengan yang ni je lah. Kalau perlukan yang kuat sikit, then boleh test guna yang ni pula. So far untuk cleaning light minyak-minyak ke apa ke, memang tak ada masalah lah guna benda ni. Dan juga dia tak menghakis cat, which is penting lah untuk bicycle kan. Nampak kotor dia. Bike ni baru basuh tapi still ada kotor juga. So macam mana pun untuk pasang PPF, kita kena buat another step of cleaning. Actually bike ni dia nak PPF group set sebab dia baru je beli bike ni, and then on the first ride member dia terjatuhkan bike dia masa parking bike sendiri. So bike ni jatuh, and dia jatuh belah sini lah. So which is why dia punya RD dekat sini cala, dan juga dia shifter lever dia cala juga. So ini dia dah hantar untuk touch up, boleh tengok dah ok lah. But still lah, korang kalau nak parking bike sendiri, make sure jangan kacau bike orang lain lah. Kesian lah member baru beli kot. Beli bicycle bukannya murah sekarang kan. So generally PPF ni kita kena pasang dengan menggunakan air sabun. Tapi untuk RD ni disebabkan saiz dia yang kecil, dia lagi senang untuk kita pasang straightforward tanpa menggunakan air sabun. Result dia akan bergantung kepada macam mana kita apply lah. Ok, jom tengok first piece. Ni secara memanjang, crank kiri kanan, atas bawah. So yang first piece yang atas sekali kat ujung ni, yang ni untuk part dekat yang tepi ni. Ok, jom kita ambil ni dulu. Make sure tangan bersih Ni bentuk dia. Dan kita pasang dia dekat situ.
Alright. Next kita akan buat dekat area sini pula. So yang second piece tu adalah dekat ni, nampak ni. Ni yang second piece. So ini kita tengok ikut bentuk dia. So bentuk dia macam tu, dia akan duduk dekat situ. Kita align lekuk ni dengan skru ni. So ini dia special sikit, korang kena tengok macam mana. Sebab bila dah lekat akan ada lebih kat tepi ni tau. So ini mas saya saja buat lebih, so kita boleh lipat dia ke dalam. Kita tampal yang ni dulu, tampal belah depan ni dulu. Okay, and then nampak tak? Okay, ini nampak yang lebih ni kan? Lebih ni kita tolak ke dalam, lipat je dia, ni boleh melekat. Alright, so ini adalah piece yang ketiga. Piece yang ketiga kita akan align dekat belah tepi ni dulu. Tadi tak record pula. Okay, macam tu. And then slowly kita akan tolak dia ke sana. Okay, so kalau korang align betul, bila align cantik, yang hujung yang kecil ni dia akan duduk dekat situ. Cantik-cantik je kat situ. Okay. Itu macam. Kemudian lepas tu yang atas ni kita lipat dia ke belakang. Sebab tu kena bersihkan juga belah belakang ni tadi. And then last, okay, nampak ada bubble sikit. Angkat je sikit, tolak balik, settle masalah. Ni pun kita lipat ke bawah. Alright, so last piece yang keempat kat sini, dia adalah yang ini kat sini. Itu ni. So bentuk dia macam ni. Okay, yang terkeluar secuak sikit ni, yang ni kita akan letak dia dekat situ. Okay, nampak situ. Itu macam. Okay, lepas tu kita boleh tolak ke belakang. Kita tolak belakang ni, ada lebih sikit ni, kita lipat ke bawah je lah. Bergerak pula baik ni. Alright, okay. So ni part ni sebenarnya dia matte, tapi saya guna je yang gloss sebab takkan aku nak potong satu matte semata-mata benda kecil ni kan. So aku buat je gloss. So korang pakai je lah gloss ni. Alright, siap. Next kita nak buat untuk dia punya crank pula.
Alright, crank dengan RD dah siap. So sekarang bawa turun baik ke bawah untuk kita buat dia punya shifter lever pula. Macam biasa mula-mula kita akan clean dulu lah. Okay, untuk shifter ni saya lebih prefer untuk tampal directly tanpa menggunakan air sebab dia pun bersaiz kecil juga. Lagi senang sebenarnya kalau kita tampal direct terus tanpa menggunakan air. So, untuk tengok yang belah kanan ni yang macam ni. Okay, yang ni yang belah kanan. Okay, okay, untuk align dia kita just agak-agak dia punya center ni duduk dekat center depan ni. Okay, cun. So belah kiri kita akan repeat proses yang sama and then siap group set PPF untuk bike ni. Okay, so PPF group set untuk TCR Advance SL ni dah siap. So kalau korang nak dapatkan PPF kit untuk group set Shimano 105 R7100 boleh tengok dalam description. So untuk yang group set lain minta maaf tak ada lagi buat masa sekarang. Hanya ada untuk 105 saja. So kalau ada nanti saya akan update lah. So thank you kepada siapa yang tengok sampai habis. Jangan lupa like, share, subscribe macam biasa. Jumpa lagi dalam video akan datang. Okay, bye.